Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Rabu. Ya, kotak aku ni berat. Aku jatuh tu lah. Macam mana? Sabar nak makan ketupat, makan rendang. Sedapnya. Cepat. Panas. What are you doing? Kau tak sampai kereta ke? Aduh, macam mana? Kau tak sedia kereta ke? Aduh, macam mana ni kau? Buka bodek. Cik, boleh tolong tak? Kereta kita orang rosak. Sorry. Saya ada hal. Tolonglah, Cik. Cik, tolonglah. Tolong sangat. Tak mau. Saya kena gerak ni. Saya ada hal. Cik, tolonglah, Cik. Tolonglah. Aduh. Macam mana ni? Macam mana ni, Kak? Kita nak balik kampung ni. Tak apalah, aku call kawan aku kejap. Hello? Din, betul tak? Kereta saya rosak lah. Dekat depan rumah. Ya ke? Okeylah, tak apalah. Terima kasih. Kita dah balik kampung. Macam mana ni? Kita nak balik kampung. Tak apalah, kita beritahu mak dulu. Telefon mak je lah Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak, kami nak bagi tahu kereta kami rosak. Rosak? Rosak dekat mana pula? Betul-betul kat depan rumah, Mak. Macam mana Dah cuba telefon bengkel ke? Dah, semua cakap tutup. Habis macam mana? Apa yang rosak tu? Tak tahulah. Dah cek minyak hitam okey. Semua okey, tak tahulah, Mak. Mak, kita orang cuba dah kalau tak dapat balik kampung macam mana? Jangan macam tu. Sianlah mak raya sorang-sorang. Okeylah, macam ni lah. Okeylah, jaga diri baik-baik tau. Nanti apa-apa telefon mak balik. Okey, nanti apa-apa saya update kat Mak. Mak, doakan kami tau. Okey, Assalamualaikum. Salam. Nak hujan ni. Kalau tak settle lagi macam mana kita ni, Dek? Itulah, macam mana kita balik kampung ni? Aduh, ada tak orang boleh tolong kita? Kita tengok sikit. Aku tak nampak mana van ke kereta. Kat sini tak ada kereta nak lalu ke? Kak, ada van? Kita tahan Tahan. Cik. Cik nak pergi mana? Pergi Kelantan. Kita orang boleh tumpang tak? Kita tak nak tumpang, bang. Bank kita orang dah penuh. Tapi kalau nak tumpang, boleh je. Kita orang ada lori. Okey. Boleh tak telefon lori tu datang kat sini? Nanti saya akan call lori sampai sini. Terima kasih banyak, Terima kasih, bang. Sama. Terima kasih. Yes. Mana lori tu? Tunggu lori datang lah. Akhirnya. Cik. Tadi ada kawan cik beritahu lori kosong. Bolehkah kita orang tumpang? Boleh Boleh kita orang masuk Terima kasih. Jom. Jauhnya ku terkenang, terbayang masa silam, hidup di perantauan rindu pendam. Rasa memang mahu pulang, sabar menanti bulan yang mulia, Ramadan penghapus dosa. Sebulan berpuasa, kini Syawal menjelma, takbir sahutan.
Perjalanan jauh tak kurasa, kerana hatiku melonjak sama, ingin berjumpa sanak saudara. Siapa pula datang tu? Tengok sekejap lah. Ma, kami dah sampai. Yeay, cepat. Salam. Waalaikumsalam. Lah,